Aku rasa aku dah jumpa matlamat hidup aku. Badan dah bawah tanah gini baru kau ada matlamat. Apa matlamat hidup kau? Aku nak jadi orang paling kaya dalam kampung ni. Nanti bila aku meninggal, kubur aku, kau boleh letak ikon. Brand apa nama tu? Kia. Kia? Sejak bila Kia keluarkan ikon? Habis yang jemaah tu cakap dengan aku, anak dia pasangkan ikon, nama brand Kia aku rasa, tak silap aku. Aku lupa, kadang-kadang kau ni pekak. Aku rasa bukan Kia kot, Tokia. Tapi bagus jugalah matlamat kau nak kaya tu. Kaya akhirat dululah. Kubur bukan kira ikon. Kira kita punya amalan. Akhirat tu destinasi kita, bukan shopping mall. Nak kubur ada ikon, kena laksanakan dulu fardu ain. Kau tahu tak? Kau ingat aku siapa? Aku dah laksanakan fardu ain ni daripada 1960, kau tahu? Fardu ain apa kau dapat? Solat jenazah. Aku ni tak kira lah kampung aku ke, kampung rumah aku ke. Paling tak pun aku tolong kat keranda. Aku rasa kau kena cek balik title haji kau ni. Asal pula? Solat jenazah tu fardu kifayah. Fardu ain ni benda wajib. Solat jenazah tu tak wajib. Contohnya macam solat 5 waktu, puasa, zakat, semua tu fardu ain. Tapi aku buat semua. Ada buat? Ada. Ada buat pula. Ngam, dah azan dah tu. Dah masuk waktu ni. Jom. Kau ni relax dah dulu. Asal kan lama. Kita ngeteh dulu ngomber-ngomber. Gitu. Kita jangan melengah-lengahkan suruhan agama. Kau faham tak? Setiap sedutan dan hembusan nafas kita ni semua atas keizinan Allah. Cuba kau bayangkan kalau kau tengah lengah-lengahkan suruhan agama, arahan Allah ni, tiba-tiba Allah tak izinkan kau bernafas. Takkan mati kau ni? Yelah, jom nak pegang termos aku ni. Tarik aku keluar. Tak payah, lambat lah kau. Jangan termos aku. Sekejap. Hidup ini sementara, kerja akhirat, dunia pun dapat. Belajarlah ilmu agama, ikut perintah Allah. Semoga kita semua sampai ke destinasi abadi, syurga Allah. InsyaAllah. Aku dah cakap jangan jatuhkan termos aku. Tak. Asal kau pegang termos dari tadi ya? Entahlah. Dia GPT suruh.